Saya rasa kualiti memuaskan. Tak ada apa yang saya nak petikaikan. Alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower iHome yang menonton video ini. Sekarang saya berada di satu lagi lokasi rumah yang telah pun siap dibina oleh iHome Property. Di mana? Di Pulau Indah. So Alhamdulillah 2 unit rumah jenis tiny house selamat dibina dan juga disiapkan. Dan di sebelah saya bersama dengan saya iaitu ayah kepada pemilik rumah ini, iaitu anaknya nama Encik Firdaus dan ini ayahnya adalah Encik Atam. Jom kita tanya ayah kepada owner macam mana perasaan beliau apabila rumah ni dah siap. Assalamualaikum Encik Atam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So mungkin boleh kongsikan sedikit apa tujuan sebenarnya anak Encik Firdaus ni dia bina rumah ni? Bina rumah ni untuk lebih kepada untuk duduk lah, satu lagi untuk disewakan. Jadi syukurlah alhamdulillah lah apa yang terjadi, saya dapat berkenalan dengan syarikat iHome ni. Jadi syarikat yang boleh dipercayai lah untuk membina rumah kepada sesiapa yang lebih berminat lagi lah. Baik, so macam mana perasaan Encik Atam dan bila tengok rumah yang dah siap, mungkin respon daripada segi kualiti, kekemasan dan sebagainya kepada iHome? Saya rasa kualiti memuaskan. Tak ada apa yang saya nak petikaikan. Alhamdulillah lah, segala-galanya siap dalam mengikut jadual. Okey, so mungkin ada Encik Atam nak kongsikan, nak beritahu kepada mereka yang di luar sana yang sedang mencari kontraktor untuk bina rumah supaya memilih iHome. Saya mencadangkanlah atau mempromosikanlah supaya mendapatkan iHome Property ni, kerana segala urusan dengan iHome Property ni sangat profesional. Itu saja yang saya boleh cakap lah. Itu dia nampak keterujaan di mukanya. So terima kasih kepada Encik Atam, wakil daripada syarikat kerana memilih iHome Property untuk membina rumah mereka. Okay? So bagi mereka di luar sana yang masih lagi mencari kontraktor untuk membina rumah di atas tanah anda sendiri, jangan lupa hubungi kami iHome Property Management Sdn Bhd sejak 2016.